Ish, bang, banyak stok ni. Bukan Redmi Note 15 yang baru launching hari tu ke? Ini yang Redmi Note 15 tu. Ish, dah ada kat sini. Kita orang sediak bang. AMG kita orang dapat paling awal sekali. AMG paling awal Mantap. Kalau macam ni, spek dia macam mana bang? Ya, kalau macam spek tu ya Redmi Note 15 5G, chipset pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3 dah. Ui, dah pakai Snapdragon Redmi. Dah kasi Snapdragon dah. Bateri dah cukup besar. Nak 5, sorry berapa tadi? 5520. 5520. Ah. Tapi saya nak tengok display tak ada. Ada tu display belakang ada kak. Kat belakang? Oh, ni. Tu display dia. Redmi Note 15 5G Ush, screen curve. Betul. Color cantik. Color cantik juga. Sangat-sangat cantik. Tapi kan bang, screen curve ni kan cepat rosak ke? Tak. Macam tu yang Redmi Note 15, dia dah support dengan IP rating 66. So, dia water dengan ada resistant. So, memang tak lasak. Ni color dia Betul, tu color dia. 3 color Menarik. Lepas tu dia dari segi harga dia dengan spek dia ada berapa harga? Okey, kalau macam ikutkan spek sama tapi cuma harga dia berbeza sebab dia ada dua variant sebenarnya. Dua variant. Yang first dia ada 6128. Okey, itu harga dia 849. 849. Kalau macam yang ini, yang inilah. Kalau yang ini dia 8256. Yang ini harga dia 949 je. 949. Beza dia 100 macam tu ya? Betul, beza 100 je. Bawah 1000 dapat 5G pula tu kan? Betul. Saya rasa saya nak ambil tapi dah jual ke? Dah boleh je lah kak. Akak kalau akak beli, akak jadi orang terawal tau. Orang tawal Orang yang tak beli, akak orang pertama jadi beli. Saya orang pertama Saya nak yang 949 ni. 949 besar sikit kan? Betul, besar sikit. So akak warna apa kak? Nak warna Miss Purple tu. Purple tu ada. Miss Purple. Ini mana apa tadi? Ni. Ni purple. Okey, gambar. So ni payment akak nak bayar macam mana kak? Saya tadi keluarkan cash 1000. So cash je lah bang. Baik, cash terus lah. Boleh? Kalau tu kak, kita settle counter terus lah. Boleh. Okay, jom.